Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur terus bersidang di Mahkamah Putrajaya. Kes 1MDB masih berterusan, penghujahan masih di pihak kes pembelaan. Hari ini mahkamah dihidangkan dengan penghujahan pihak pembelaan mengenai pertuduhan ketiga yang dihadapi oleh Datuk Seri Najib. Pertuduhan ketiga di bawah Seksyen 23 Akta SPRM. Bagi kesalahan menyalahgunakan kuasa bagi mendapatkan suapan. Kali ini, perbuatan salah yang dikatakan telah dilakukan oleh Datuk Seri Najib ada dua di bawah pertuduhan ini. Yang pertama, bahawa di antara tempoh 22 Mac 2013 dan 10 April 2013. Ingat tarikh-tarikh ini. Di antara 22 Mac 2013 dan 10 April 2013, di M Islamik Berhad, Cawangan Jalan Raja Chulan, bahawa kamu sebagai seorang penjawat awam iaitu Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan pengerusi Lembaga Penasihat 1MDB telah menggunakan kedudukan kamu untuk mendapatkan satu suapan berjumlah 2.081 bilion. Perbuatan salah yang dikatakan dilakukan oleh Datuk Seri Najib ialah bahawa pada 25 Februari 2013 di pejabat 1MDB. Itu yang pertama. Yang kedua, pada 14 Mac 2013 di pejabat 1MDB. Saya tak sebut lagi kesalahan apa, tapi saya bagi tarikh ni dulu. Sebab tarikh ini dihujahkan oleh pihak pembelaan. Bahawa pada 25 Februari 2013 ni, tarikhnya adalah di luar tempoh tarikh yang diberikan dalam kertas pertuduhan. Kertas pertuduhan menyatakan bahawa kamu di antara 22 Mac 2013 dan 10 April 2013. Dan perbuatan salah yang dikatakan dilakukan berlaku pada 25 Februari. Jadi pihak pembelaan berhujah bagaimana Datuk Seri Najib hendak membela diri kalau kertas pertuduhan mengatakan bahawa dia melakukan kesalahan di antara 22 Mac 2013 dan 10 April 2013, tetapi kesalahan yang dikatakan beliau lakukan adalah pada 25 Februari 2013 di luar tarikh yang diberikan dalam kertas pertuduhan. Inilah antara yang dikatakan oleh pihak pembelaan bahawa mereka dikelirukan dalam mengemukakan pembelaan. Dan ini bercanggah dengan prinsip teras Undang-Undang Jenayah dan juga Perlembagaan Persekutuan bahawa seseorang yang ditahan atau dituduh mesti tahu apakah kesalahan yang dikemukakan terhadap beliau untuk membolehkan beliau membela diri. Dan untuk yang kedua, bahawa kamu pada 14 Mac 2013, sekali lagi, ia di luar daripada tempoh 22 Mac 2013 dan 10 April 2013. Kekeliruan juga untuk butiran-butiran yang kedua. Sekarang kita tumpukan kepada apakah dakwaan yang dikatakan dilakukan oleh Datuk Seri Najib. Dakwaan pertama yang dikatakan dilakukan pada 25 Februari 2013 di pejabat 1MDB, Datuk Seri Najib dikatakan sebagai Menteri Kewangan telah meluluskan 1MDB untuk memasuki satu perjanjian joint venture ataupun perjanjian usaha sama dengan Abar Investment PJS, di dalam mana kamu mempunyai kepentingan langsung. Di dalam pertuduhan ini, apa yang dimaksudkan oleh pihak pendakwaan secara ringkasnya ialah Datuk Seri Najib dikatakan telah meluluskan minit representatif atau minit wakil Menteri Kewangan dan juga telah menandatangani resolusi pemegang saham. Kedua-duanya adalah bagi pihak Kementerian Kewangan sebab tu beliau dituduh sebagai Menteri Kewangan. Dikatakan telah menandatangani kedua-dua dokumen ini sebelum ada kelulusan resolusi lembaga pengarah. Dia mirip kepada pertuduhan kedua yang telah pun saya perjelaskan dalam video yang lepas. Jadi masih lagi dalam semangat yang sama
dalam nada yang sama pertuduhan bahawa Datuk Seri Najib mendahului lembaga pengarah dengan menandatangani resolusi pemegang saham dan minit wakil Kementerian Kewangan. Kononnya dengan berbuat demikian Datuk Seri Najib telah menyalahgunakan kedudukannya kerana ia mempengaruhi lembaga pengarah untuk menandatangani resolusi lembaga pengarah. Tapi benarkah itu keadaannya? Keterangan yang menjadi keterangan sokongan kepada kes pihak pendakwaan sekali lagi tertumpu kepada dua orang saksi. Yang pertama, Tan Sri Ismi. Tan Sri Ismi adalah pengarah di dalam 1MDB dan seorang lagi ialah ketua pegawai eksekutifnya, Syahrul Azral. Kedua-dua mereka memberi keterangan bahawa Datuk Seri Najib semasa mereka diberikan resolusi pengarah untuk ditandatangani, ia sudah ada tanda tangan Datuk Seri Najib pada resolusi pemegang saham dan minit perwakilan Menteri Keuangan. Tan Sri Ismi mengatakan bahawa bila beliau melihat kepada kedua-dua dokumen yang telah pun ditandatangani oleh Datuk Seri Najib, maka beliau sudah tidak memikirkan lagi apa-apa, dia tidak membuat apa-apa keputusan yang berbeza. Dia merasakan bahawa ini adalah kehendak Menteri Kewangan, maka dia pun menurunkan tanda tangan. Begitu juga dengan Syahrul Azral memberi keterangan yang senada bahawa Datuk Seri Najib telah menandatangani kedua-dua dokumen ini mendahului resolusi lembaga pengarah. Secara mudahnya, keterangan ini disangkal oleh Datuk Seri Najib yang mengatakan bahawa beliau tidak mungkin akan menurunkan tanda tangan ke atas dua dokumen. Sebab kedua-dua dokumen ini adalah statutory dokumen. Dokumen yang diperuntukkan di bawah akta syarikat dan yang diperuntukkan di bawah memorandum dan artikel syarikat. Ia hanya perlu jika sekiranya terdapat resolusi lembaga pengarah. Kalau tidak ada resolusi lembaga pengarah, tidak ada keperluan untuk Menteri Keuangan menandatangani dua dokumen ini. Jadi Datuk Seri Najib menyangkalkan dengan tegas mengatakan bahawa tidak mungkin beliau menurunkan tanda tangan pada dua dokumen ini selaku Menteri Keuangan kalau sekiranya tidak ada resolusi pengarah. Dan ini disokong oleh saksi pembelaan Tan Sri Lodin Wok Kamarudin. Sekali lagi datang selaku pengurusi lembaga pengarah 1MDB, beliau juga salah seorang yang menurunkan tanda tangan pada resolusi lembaga pengarah ini. Beliau mengatakan pada masa beliau menandatangani resolusi lembaga pengarah, beliau tidak dikepilkan dan tidak ditunjukkan dan tidak ada pada masa itu resolusi pemegang saham dan minit perwakilan Menteri Kewangan. Jadi beliau menandatangani dokumen itu dahulu, resolusi lembaga pengarah, tanpa dua lagi dokumen. Ini jelas menyanggah dan menyangkal apa yang ditakwa oleh Tan Sri Ismi dan Syahrul Azral. Malah yang lebih hebat lagi atau lebih meyakinkan lagi menurut pihak pembelaan ialah bahawa perbincangan tentang usaha sama di antara 1MDB dan ABA JPS ini telah pun dibincangkan untuk satu tempoh yang panjang, satu tempoh yang lama. Berbulan-bulan sebelum itu sudah ada perbincangan sebenarnya. 1MDB sendiri mengadakan perbincangan dengan ABA tanpa melibatkan Datuk Seri Najib. Menurut Datuk Seri Najib Razak, apabila beliau dikemukakan dengan dua dokumen untuk ditandatangani ini, beliau tidak mensyaki apa-apa. Tidak ada sebab untuk mensyaki kerana seawal pertengahan tahun 2011 lagi, Datuk Seri Najib telah mengadakan pertemuan dengan Crown Prince Abu Dhabi ataupun Raja Muda Abu Dhabi pada masa tersebut, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, yang kemudiannya menjadi Presiden UAE. Dalam pertemuan tersebut, mereka telah pun membincangkan berkenaan kerjasama dua hala di antara Malaysia dan UAE untuk mewujudkan usaha sama
yang boleh memberi win-win solution kepada kedua-dua negara. Dan pada bulan November 2012, Datuk Seri Najib juga telah menerima satu surat daripada Khadim Al-Qubaisi yang merupakan pengarah urusan International Petroleum Company of Abu Dhabi. Dalam surat tersebut, Al-Qubaisi membangkitkan perkara mengenai Aba Investment PJS sebelum ini membantu 1MDB Energy Group untuk meraih sumbangan sebanyak 3.5 bilion USD dalam usaha 1MDB untuk memperoleh saham majoriti dalam Tanjung Energy dan Mastika Legenda. Ini kita pernah cerita sebelum ini ya, berkenaan dengan usaha 1MDB untuk memperoleh 2 IPP ini. Berjaya diperoleh oleh 1MDB dan usaha ini dibantu oleh Aba PJS Limited yang sama-sama memberi sumbangan dan juga mendapatkan sokongan keuangan bagi usaha 1MDB ini. Jadi bagi Datuk Seri Najib, ini adalah satu perkara yang merupakan satu natural progression ya, bila mana Aba PJS akan mengadakan satu usaha sama formal dengan 1MDB untuk sektor tenaga juga. Jadi beliau melihat pelawaan daripada Presiden UAE dan surat daripada Khadim Al-Qubaisi ini sebagai langkah-langkah awal ke arah tersebut. Jadi sebelum itu 1MDB sendiri atas usahanya sendiri juga telah membuat rundingan-rundingan dan perbincangan-perbincangan dengan Aba. 249 hari sebelum Datuk Seri Najib dikatakan telah menandatangani 2 dokumen yang menjadi perkara asas pertuduhan terhadap beliau hari ini di mahkamah. 249 hari sebelum itu, Lembaga Pengarah 1MDB telah dimaklumkan oleh pihak pengurusan bahawa pengurusi mencadangkan agar adanya perundingan di antara 1MDB dan juga Aba. Lembaga Pengarah 1MDB atas usahanya sendiri memang pun telah memulakan perbincangan dengan Aba PJS Limited ini seawal 249 hari sebelum resolusi yang dipertikaikan dan juga resolusi pemegang saham dan juga minit perwakilan Menteri Keuangan ini ditandatangani. Telah pun ada resolusi syarikat 1MDB untuk mewujudkan satu JV, satu usaha sama dengan syarikat Aba. Kemudian 243 hari sebelum dokumen-dokumen ini ditandatangani, Muhammad Badawi Al-Husaini daripada Aba Investment PJS telah pun menulis surat kepada Lembaga Pengarah 1MDB supaya diwujudkan satu Joint Land Development Agreement di antara 1MDB Real Estate untuk memajukan Kuala Lumpur International Financial District KLFID. Tan Sri Ismi sendiri 133 hari sebelum dokumen-dokumen ini ditandatangani, Lembaga Pengarah 1MDB juga telah mengadakan perbincangan untuk satu kolaborasi mengadakan usaha sama dengan Abar. Dan 83 hari sebelum dokumen yang dipertikaikan ditandatangani, Tan Sri Ismi juga hadir dan mengambil bahagian dalam satu mesyuarat Lembaga Pengarah di mana Lembaga Pengarah 1MDB telah mencadangkan 1MDB memasuki satu perjanjian sesama secara formal dengan Aba. Ini juga meliputi projek TRX. Jadi perkara perbincangan untuk ke arah mengadakan hubungan rasmi ini telah lama dibincangkan dan bila ianya diangkat melalui resolusi syarikat 1MDB sekarang untuk mengadakan hubungan rasmi,
Datuk Seri Najib mengatakan beliau tidak melihat apa sebab untuk beliau membantah usaha sama ini kerana beliau melihat usaha sama ini boleh membawa keuntungan kepada rakyat Malaysia. Maka dengan itu beliau telah menurunkan kedua-dua tanda tangan beliau ke atas kedua-dua dokumen, tetapi selepas mesyuarat lembaga pengarah telah pun mengemukakan resolusi mereka. Jadi dalam pembelaannya juga, Datuk Seri Najib melalui peguam-peguamnya telah menghujahkan secara panjang lebar kenapa keterangan beliau dan Tan Sri Lodin perlu diragui. Tidak ada sebab untuk mahkamah meragui keterangan Tan Sri Lodin. Dan Tan Sri Lodin pada masa itu adalah pengurusi lembaga pengarah 1MDB. Sedangkan pada masa yang sama, mahkamah telah mendengar pelbagai keterangan-keterangan yang bercanggah yang telah dikemukakan oleh Shahrul Azral, CEO 1MDB, dan juga Jasmine Lu, rakan beliau, yang sepatutnya ditolak awal lagi oleh mahkamah. Peguam-peguam pembela kepada Datuk Seri Najib membangkitkan hujahan ini. Mengapa bila berlaku percanggahan di antara keterangan yang diberikan oleh Datuk Seri Najib dan Tan Sri Lodin Wok Kamarudin, dan keterangan di antara Tan Sri Ismi dan juga Shahrul Azral, mengapa mahkamah perlu memberi lebih kredibiliti kepada keterangan yang diberikan oleh Tan Sri Ismi dan Shahrul Azral? Sedangkan mahkamah sebelum ini telah pun mendengar banyak keterangan yang diberikan oleh Shahrul Azral yang secara lazimnya merosakkan kredibiliti seorang saksi. Misalnya, Shahrul Azral mengakui bahawa beliau telah memindahkan berbilion-bilion wang 1MDB kepada Jolo. 700 juta USD dan 300 juta USD dipindahkan ke syarikat Gold Star kepunyaan Jolo. Beliau juga mengakui sering berkomunikasi melalui surat, berutusan surat secara rasmi, secara sulit dengan Jolo. Beliau juga telah mengambil banyak tindakan yang bertentangan dengan arahan yang diberikan oleh lembaga pengarah 1MDB. Jadi mengapa perlu percaya kepada keterangan yang diberikan oleh Shahrul? Selaku CEO 1MDB, Shahrul telah mengakui semasa memberi keterangan di mahkamah bahawa beliau sering dimaklumkan dengan rancangan-rancangan sulit yang Jolo ada. Dan semua surat menyurat, email-email berkenaan dengan perkara ini telah dimusnahkan oleh Shahrul sebelum beliau memberi percakapan kepada pihak polis. Shahrul Azral juga dalam surat kepada Datuk Seri Najib yang kononnya dirangka oleh Jasmine Lu, tambahan pula hujah peguam pembela Datuk Seri Najib bahawa antara lainnya terdapat juga keterangan yang menunjukkan bahawa Shahrul Azral telah memberi keterangan kepada Public Accounts Committee bahawa beliau telah meneruskan dengan ITMN program semasa di bawah Terengganu Investment Authority dulu, atas alasan bahawa artikel 117 cukup berkuasa. Artikel 117 ini memberi kuasa yang cukup besar kepada penasihat, iaitu Datuk Seri Najib. Tetapi pada masa beliau mengambil tindakan untuk meneruskan program ITMN itu, artikel 117 belum ada memberi kuasa kepada Datuk Seri Najib. Kerana artikel 117 ini diserap kemudian setelah TIA menjadi 1MDB. Satu keterangan yang sama sekali bercanggah dengan apa yang dikatakan oleh Shahrul. Shahrul juga memberitahu mahkamah ini yang beliau tidak tahu menahu bahawa perjanjian yang beliau tandatangani di London bersama dengan Petro Saudi akan terus mencipta keberhutangan USD 700 juta terhadap syarikat JV yang baru diwujudkan melibatkan 1MDB. Tapi ini telah disangkal oleh Brian Chia, peguam 1MDB, yang mengatakan bahawa
pada masa perjanjian itu ditandatangani, beliau turut hadir. Perbincangan secara terbuka telah dibuat berkenaan dengan keberhutangan 700 juta ini dan Syahrul Azral hadir di situ dan cukup mengetahui bahawa perjanjian yang bakal beliau tandatangani mencipta keberhutangan 700. Syahrul Azral juga pernah memberitahu lembaga pengarah 1MDB bahawa Datuk Seri Najib telah meluluskan pelaburan dalam GDF Suez, sedangkan tidak ada kelulusan sedemikian diberikan oleh Datuk Seri Najib. Dan Syahrul juga pernah mengakui bahawa beliau menandatangani minit perjumpaan dengan pengerusi lembaga penasihat 1MDB Datuk Seri Najib, iaitu pada 30 hari bulan Mac 2011, sedangkan beliau tidak pernah mengadakan mesyuarat tersebut bersama Datuk Seri Najib, dan apa yang beliau bekalkan kepada lembaga pengarah adalah apa yang dibekalkan oleh Jolo kepada beliau. Inilah karakter Syahrul Azral seperti yang dihujahkan oleh pihak pembelaan, dan pihak pembelaan memohon Mahkamah yang mulia ini untuk mengenepikan keterangan yang telah diberikan oleh Syahrul dan juga Tan Sri Ismi, kerana keterangan-keterangan tersebut nyata bercanggah dengan keterangan yang diberikan oleh Datuk Seri Najib dan Tan Sri Lodin Muhammad Kamaluddin, serta juga dokumen-dokumen yang menunjukkan bahawa 1MDB sememangnya selama hampir 200 lebih hari memang sedang menuju ke arah memeterikan satu usaha sama dengan Abar PJS. Jadi semasa Datuk Seri Najib menandatangani resolusi-resolusi tersebut, ia bukan untuk kepentingan beliau, tapi ia untuk memenuhi kepentingan 1MDB. Kita tunggu hujahan seterusnya.